Okay, so hari ni kita orang drive ke York. Nak cerita lah kita orang pengalaman saya bawa kereta di orang kata England, di luar negara. Ni kali kedua sebenarnya saya bawa. Saya pernah bawa sebelum ni juga, pergi ke Paris, Belgium, Amsterdam, bawa kereta daripada England ke negara-negara lain. So yang tu lagi complicated lah pasal negara-negara tu semua left hand drive. Kita right hand drive. Kita right hand drive masuk negara left hand drive. Memang lagi pening lah. Tapi okay, kelebihan bawa kereta, kita mula dengan kelebihan bawa kereta di England. As you can see, pemandangan memang kita dapat tengok pemandangan yang cantik lah. Macam-macam pemandangan ada kat sini. Kedua, I think dia cuaca sejuk, cuaca best. Tapi okay, kekurangan dia yang saya boleh fikirkan, satu, minyak mahal. Okay, kalau kita kirakan lah kalau kita convert ke Malaysia jadi mahal. Pasal kita isi kereta ni pun full tank 50 pound. So kalau 50 tu lebih daripada 200.5 lah, 270 ke apa full tank berbanding dengan Malaysia. Kalau Malaysia kereta macam ni mungkin 100 ke 120 ringgit kot. So ada perbezaan lah. Lagi satu kekurangan dia, kat sini kita memang sangat, law dia sangat ketat berbanding dengan Malaysia. Malaysia boleh orang kata parking tepi jalan, tak ada masalah. Kat sini memang tak ada harapan lah nak parking tepi jalan. Dia orang sangat ketat law dia. Kedua, speed limit kat sini sangat ketat lah. So, dan dia tukar-tukar. Macam tiba-tiba tengah highway ni, tiba-tiba speed limit berubah kat sini. Dan kena ikut pasal dia setiap 200, mungkin 200 ke 300 meter kamera. So memang kena betul-betul follow dia punya. Dan kena peka. Tengok bila keluar nanti kat situ tulis berapa speed limit, kita kena ikut. Kalau diubah ke 40 lah yang tengah-tengah highway. So lagi ajak kita fikirkan apa lagi kelebihan kekurangan dia. Azim ada apa kelebihan kekurangan boleh fikir? Azim bawa sini cepat gelap lah. So kita kena cepat daripada travel satu tempat ke satu tempat, kena cepat sebab nak dapat, kalau nak ambil gambar ke apa in the daylight, kena cepat lah. Pasal sini pukul 4 petang dah gelap habis dah. Tapi cuaca hari ni okey, Alhamdulillah. Nice and sunny. Semalam hujan sikit. Macam ni lah, sekejap kita tunjuk kat lah pemandangan dan semua. So you all boleh tengok, memang cantik. Dekat town lah, berjalan kaki tu first kan? Okey. Okey, satu lagi kalau kat town, macam kita orang nak keluar daripada London ke highway, dia boleh buat sini. Tak tahu kenapa in England dia guna miles. Kenapa dia tak guna kilometer? Pening tak benda tu? Tak faham. Okey, so dia guna miles. So kita boleh bawa hanya 20 miles, bersamaan dengan berapa? Kilometer 30 kilometer dalam city. Dalam city tak, bayangkan kalau kat tengah-tengah KL tu, nak pergi mana-mana kat tengah-tengah KL tu 30 km je maksimum boleh bawa. Keluar daripada mungkin highway sikit, jalan besar sikit, dia dah jadi 40, 30 ke 40 max. Lepas tu baru masuk highway ke 70 miles. 70 miles tau. 70 miles tu lebih kurang 110 jugalah sama dengan Malaysia. Dan kalau kena very careful lah, pasal memang kelebihan untuk orang yang jalan kaki ke dekat England sangat diutamakan. Dia ada, nanti saya tunjuk lah ada video, saya buat satu video tempat yang ada jalan tu. Kalau orang diri je kat tepi jalan, tempat nak lintas jalan tu, kita kena berhenti. Memang kena berhenti. So sini law dia very very tight lah berbanding dengan Malaysia. Malaysia relax, parking tepi jalan, bawa kereta laju-laju, lampu semua kadang-kadang ada yang langgar lampu merah ke apa semua. So I'm not saying that's good thing, memang tak patut buat, but kat sini memang tak ada harapan langsung nak buat lah. Memang surat, diorang kata surat akan terus sampai kat rumah. Polis tak tahan tepi jalan, surat akan sampai terus pasal kamera merata. Apa pengalaman korang yang pernah drive luar negara? Tadi
lupa nak cakap. Satu lagi yang best pasal kelebihan drive kat England ni, dia tak ada tol. So kita daripada London, kita pergi mula-mula ke, kita lalu lah Cosworth, kita lalu sampai ke Liverpool, ni sekarang ke York, tak ada tol. So memang tak ada tol langsung. So okey lah, minyak mahal sikit kalau kita kirakan, tapi dia tak ada tol. So bagus juga. Cuma parking, parking di London ke di mana-mana kat England ni memang mahal. So kita parking kereta ni satu malam 24 jam lah 8 pound. 8 pound. So kalau bayangkan kalau 3-4 hari berapa kali, berapa pound nak kena. So itu je lah. Tapi cantik, memang cantik. And it's a good experience jugalah. Sesiapa yang nak ada experience untuk drive, memang patut drive di England. Sebab England senang pasal dia right hand drive juga. Tapi kalau nak, boleh contact King, apa nama dia, King Reza, dan juga kita panggil dia Prince Amar. Sebenarnya Amar je, tapi kita panggil dia Prince Amar. Bolehlah contact dia orang, memang best. So insyaAllah lah, insyaAllah. Sekejap lagi sampai York, kita buat video kat York lah ya.